Bayangkan pegang emas bernilai hampir RM30,000 tapi kumpul sedikit demi sikit je setiap bulan. Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Ramai yang kumpul 10 dinar sebagai dana umrah, haji, hantaran kahwin atau simpanan persaraan. Ia bukan sekadar cantik tapi aset jangka panjang yang bernilai. Cara kumpul pun mudah. Jika tuan-puan konsisten menabung 2 gram emas setiap bulan dalam akaun Gap dalam masa 2 tahun dah cukup untuk tebus sekeping 10 dinar. Untuk 10 dinar, withdraw atau beli secara full payment, boleh set appointment untuk ambil di cawangan public gold. Gram yang terkumpul boleh jadi lebih daripada sasaran. Boleh teruskan simpanan untuk item yang lain pula. Simpanan emas ni sangat sesuai untuk yang susah nak simpan duit sebab emas tak bocor macam tunai. Nilainya makin naik dan dalam diam tuan-puan sebenarnya sedang kumpul kekayaan. Klik link di bio, saya akan bimbing tuan-puan mulakan simpanan emas dengan konsisten. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi ilmu emas dan kewangan.